Kalau nasihat tak jalan, tidur asing-asing pun tak jalan, fadribuhunna. Okey? Pukul binimu. Okey. Dalam hadis pula Nabi kata gua ni, buru auladakum bisalah wa hum abna'us sab'. Fadribu 'alaiha wa hum abna'u asyar. Faham? Dalam kamu suruh anakmu sembahyang umur 7. Kalau umur 10 masih tak sembahyang, pukullah mereka. Apakah panduan pukul tadi? Nombor 1, jangan pukul muka. Iza darabtum fajtanibil wajha. Itu hadis. Bila kamu pukul, elakkan muka. Yang kedua, tidak boleh melukakan. Luka, lebam, bengkak, cedera dalam luar, tak boleh. Kerana kaedah Islam, la darara. Tak boleh memudaratkan. Okey. Nombor 3, hendaklah dinyatakan kesalahannya. Tak boleh pukul saja-saja kalau pok tahu benda. Kerana tidak ada bawa keinsafan. Yang keempat, pukul itu ialah nak menyatakan bahawa dia itu bersalah saja. Oleh kerana itu tidak ada pukulan yang kuat. Pukulan yang perlahan saja. Sebab nak khabar dia bersalah saja. Bukan pang sampai lebam. Itu haram. Pukul nak khabar dia bersalah. Macam di Aceh, kenakan hukum takzir. Nak gini je. Peh. Nampak? Lama-lama 10 kali pedih kok. Faham lagi? Tapi tidaklah sampai lebam, meluka, berdarah-darah. Nak khabar dia itu bersalah dan mudah datang rasa insaf. Okey? Dan yang kelima, elakkan tempat-tempat yang merosakkan kesihatan dia. Seperti pada kemaluan. Seperti pada orat lehernya. Faham?